Hai, Assalamualaikum. Saya Safi di Youcanpedia Podcast. Jadi untuk you all yang mungkin pertama kali saksikan Youcanpedia Podcast, ini merupakan satu platform yang best kita nak sembang-sembangkan. Nak sembang apa tu? Kita nak sembang-sembangkan tentang berbagai isu yang menarik, isu semasa yang menarik dan juga campus life di UCAM ni. Okey? Bersama saya pada hari ini, orang yang hebat di UCAM. Tak nak bukan? Hebat hanya lah. Yes. Hebat ni banyak yang kita nak kongsikan dengan Cik Abu hari ini. Bersama saya hari ini, teknologis Abu Naim bin Bakri, Ketua Jabatan Pembangunan Ladang. InsyaAllah. Sihat Cik Abu, apa khabar? Alhamdulillah. Sibuk sikit ini ya. Tadi pagi buat amali pelajar, nanam pokok, isi kopik dan polybag dan sebagainya. So itu aktiviti kat Safi ni. Di camp ni, itu antara aktiviti student-student kita lah. So Alhamdulillah hari ni kita nak bincangkan tentang apa, saya pun tak tahu lagi. Tajuk Kak Safi akan berikan sekejap lagi lah. Okey, tajuk so dia. kita akan bincangkan. Tajuk dia, bila pertama kali tu saya tengok tu, tajuk ni sangat menggurunkan lah Cik Abu. Tajuk apa? Tajuk dia. Okey, saya nak bagi tahulah situasi lah kalau kita nak tengok balik antara tajuk dengan situasi sekarang ni kan. Saya macam pelik juga Cik Abu. Sebab kalau kita tengok trend-trend sekarang kan banyak trend mukbang. Cik Abu tahu apa benda tu? Trend mukbang. Mukbang tu apa? Tak tahu juga. Apa dia tu? Ya, trend orang yang makan depan kamera tunjukkan kan. Tengok macam berselera. Orang makan kita pun dengan kita pun berselera kan. Kita tengok macam-macam makanan ada bunyi kuat-kuat apa kronak-kronak gerak tu. Bukan tu je. Banyak juga sekarang ni macam influencer ataupun orang kata influencer belum lepas. Sebenarnya apa Cik Abu? Pengaruh. Pengaruh sekarang ni kan ramai yang orang kata menayang ataupun mungkin mereka ni mempamerkan tempat-tempat makan yang best dekat Malaysia kan. Kalau kita tengok, wah confirm lah kita pun simpan kita nak pergi tu kan. Jadi isunya sekarang saya tengok Malaysia ni macam banyak semua makanan. Okey. Kan? Tapi tajuk yang kita nak simpankan hari ni, tajuknya sangat menggurunkan. Sudah. Tahu tajuknya apa? Makanan ke? Yes, tajuknya Malaysia diancam kebuluran. Jadi saya macam pening jugalah macam mana kita boleh relatekan ni Malaysia diancam kebuluran. Tapi pada masa yang sama kita tengok ramai orang tunjuk makanan yang pelbagai, mewah, macam-macam dekat Malaysia ni kan. Jadi boleh tak Cik Abu tolonglah orang kata rungkaikanlah apa yang ada dalam benak kepala saya ni yang dimaksudkan kenapa Malaysia Cik Abu Cik Abu kata yang Malaysia ni diancam kebuluran. Macam mana tu Cik Abu? Kita bincangkan tentang kebuluran lah. Saya ingatkan kita nak bincangkan tentang makanan ataupun makanan yang tak seimbang, punca obesiti melampau ke. Bukan tajuk tu kita. Bukan. Makanan kebuluran lah. Bukan pasal obesiti dan sebagainya. Ataupun kita bincangkan tentang trend anak muda lari jarak jauh ke. Taklah, bukan kesihatan. Kebuluran kita gini. Kebuluran dia. Masya Allah. Okay. So apa soalan ni tadi? Itulah tu. Apa maksud kebuluran macam tu lah? Kenapa? Dikatakan yang Malaysia ni diancam kebuluran. Yelah, bila kita nak katakan diancam tu, dia berbalik kepada tadi kita bercerita tentang makanan kan. Bila kalau kita pergi kepada maksud kebuluran tu sendiri, untuk kita lah kan. Saya tak kata kita keancam, tapi kalau kita leka, kemungkinan besar kat samping kita akan pergi ke arah situ. Kalau kita tahu apa itu maksud kebuluran sendiri, sedangkan kita hari ni kita rasa banyak makanan dalam negara kita. Betul. So sehingga kan kita lupa makanan tu datang daripada mana. Dan kalau kita nak tahu apa maksud kebuluran lah bagi pandangan saya lah kot kat sini kebuluran ni bila mana ianya berlaku disebabkan ketidakcukupan makanan. Bila kita tak cukup dalam negara kita makanan, ianya akan berimpak kepada kesihatan. Dan kita tak cukup makan ke? Nanti kita bincang. Okey, sekarang ni nanti lepas ni kita Kak Safi pernah terfikir tak sebab apa sekarang ni kita punya Kementerian Pertanian ditukarkan kepada namanya ada keterjaminan makanan. Dia ada tambahan keterjaminan makanan. Maksudnya kalau jaminan ni maksudnya tak berapa nak selamat lah. Maknanya kita dah kena ada kesedaran bahawa keterjaminan ataupun food security dalam negara kita ni dah mula ada kita perlukan kesedaran yang mana kita perlu ambil tindakan dengan drastik untuk memastikan kita punya bekalan dalam negara kita ni mencukupi.
Malahan kita juga boleh baca hari ni berapa kadar makanan yang kita terpaksa import. Malahan Perdana Menteri kita juga telah memaklumkan bahawa hampir 700 bilion Kak Safi kita membelanjakan untuk membeli makanan ataupun sumber tumbuhan daripada luar negara, Safi. Bermaksud kebergantungan tu kita tinggi. Tapi itu dalam lagi lah kita cerita kan. Tapi kalau kita nak faham apa itu maksud pembuluran ni, ianya adalah ketidakcukupan makanan. Ketidakcukupan makanan datang daripada pertanian itu sendiri. Sama ada kita nak bergantung daripada sumber luar ataupun sumber dalaman. Sebaik-baiknya kita bergantung daripada sumber dalaman. Yang mana kalau kebuluran ni pula, bila kita kurangnya zat makanan kepada rakyat kita, maka akan meragut jamu lah. Jadinya itu maksud kebuluran itu sendiri. Macam negara-negara luar macam Afrika dan sebagainya kan. Ya, tapi nak kita nak declare negara kita kebuluran ni Kak Safi, dia ada beberapa fasa Kak Safi. Ada siapa? Bukan sebenarnya kita kata negara kita diancam kebuluran, negara kita dah kebulu. Hari ni kita tak rasa. Pagi tadi Kak Safi breakfast apa? Nasi lemak, telur mata dan juga dendeng daging. Tengok. So macam mana kita nak kata kadang tu kita tak tahu secara asasnya perjalanan hidup kita cukup makan dan sebagainya. Mana sumber itu datang? Kan? Jika ini berlaku apa-apa, dia ada faktor-faktor. Apakah punca-punca sebuah negara ataupun kawasan itu menyebabkan kebuluran? So jadinya kita kena faham dan kita kena sedar kita belum lagi. Kita boleh nilai sendiri, tapi kita boleh tengok food security kita setakat mana pada hari ini dalam negara kita. So benda tu yang mungkin boleh kita bincangkan pada hari ini berkaitan dengan negara kita diambang ataupun diancam ataupun apa sekalipun berkaitan dengan kebuluran itu sendirilah. Kalau nak kata kat dalam negara kita ni serius ataupun tidak, Safi, kita boleh nilai sendirilah. Yang mana tahap serius tak serius. Macam kita kata tadi, kita pun boleh breakfast dengan sempurna, maka kita rasa macam masih lagi selamat lah. Namun kita perlu tekankan ada 5 fasa, 5 klasifikasi lah Kak Safi yang boleh kita boleh diambang kebuluran ni. 5 fasa, 5 klasifikasi. Pertama sekali, kemungkinan satu kawasan tu dia tiada kebuluran. Fasa yang pertama. Fasa yang kedua, dia akan menghadapi tekanan. Sekarang ni kita rasa kita tak kebuluran. Betul. Tapi adakah rakyat kita sekarang ni berasa tekanan dengan harga makan yang tinggi? Betul. Dulu nasi goreng baru harga RM6, RM5. Betul tak Safi? Sekarang ni berapa? RM1? Boleh sampai RM14 pun ada. Betul. So kita boleh lihat sini, kita fasa yang ke berapa? Adakah kita tiada kebuluran? Atau fasa yang kedua, hadapi tekanan, ataupun fasa yang ketiga kita dah mengalami krisis makanan. Itu pun kita boleh nilai balik dalam negara kita macam mana, dengan isu berasnya, dengan isu bahan inputnya, dengan isu macam-macamnya, dengan isu harganya. Fasa yang keempat Safi, fasa yang keempat pula adalah fasa darurat darurat. Dan fasa yang kelima maknanya fasa kita panggil dia fasa bencana lah. Na'udzubillah min zalik lah. Tak dijauhkan. Yang mana fasa yang kelima ni adalah fasa bencana, fasa dah kebuluran. Yang mana fasa kebuluran ni Safi, kita boleh klasifikasikan. Yang mana pertama sekali dalam negara kita 20% rakyat dewasa kekurangan zat makanan. Jadi itu klasifikasi yang nak pergi ke arah tadi tu, yang darurat, yang kebuluran. Fasa yang kedua, 30% kanak-kanak dalam kawasan tu kekurangan zat. Makanan berkaitan dengan nutrisi. Betul. Dan yang ketiga Kak Safi, kadar kematian meningkat daripada contoh 100 orang kepada 200 orang. Jadi kalau dalam sebuah negara dah menghadapi benda tu, dia dah boleh declare walau bagaimanapun dia atas pada pemimpin negara itulah. So kita minta dijauhkan negara kita jangan sampai ke situ. Tapi kita perlu sedar sama ada kita tiada kebuluran ataupun kita dah tahap kepada tekanan ataupun tahap pada krisis dan sebagainya. Itu kita kena faham tentang kebuluran lah. Sehingga kita nak bincangkan tentang makanan banyak.
banyak topik menu boleh kita bincangkan. Nak buat asam pedas, Melaka, betul. Kalau tempoyak makanan, faham ni, memang Terengganu, nasi kerabu. betul. Ni kalau Okey. cerita pasal makanan memang saya rasa 5 jam tak habis. Betul. Cerita Itu yang seronok. makanan bersama negeri-negeri lain kan. Ya. Okey, baik Cik Abdul. Okey, Betul lah, saya kalau macam boleh relate balik tu kan, memang kita ni yelah, Malaysia negara bertuah kan, Ya, betul. yang Betul ada sangat. kepelbagaian diversiti, ada Ya, betul. macam-macam. Betul. Kita dilimpahi dengan tanah yang subur, Ya, betul. kan, Sudah. iklim yang menerima panasan hujan. Betul. Okay? Jadi yelah, orang kata kita ada banyak sumber makanan. Ya. Okay, sekarang ni kan, dan tapi ada potensi untuk kebuluran kalau kita tak ambil langkah-langkah lah kan. Ya, betul. Jadi sebenarnya pendapat Cik Abdullah kan, apa sebenarnya antara faktor-faktor yang boleh membawa kepada masalah kebuluran dekat negara Malaysia? Okay, betul, tapi saya setuju. Negara kita memang kaya dengan sumber-sumber lah, dengan tanahnya, dengan sebagainya dan sebagainya kan. Tapi jika kita tak sedar, seperti kita kata tadi, maka kita akan diambang kebuluran tersebut. Untuk kita memperkasakan pertanian kita ni, bila kita ceritakan kebuluran kat Safi, kita akan menceritakan tentang sumber makanan lah. Betul. Kita tak akan ceritakan tentang enjin kereta, kita tak akan ceritakan tentang pembangunan, kita akan ceritakan tentang sumber makanan kita. Betul tak Safi? Betul. Jadinya, apakah faktor-faktor yang pergi ke situ? Kan? Jadinya kita tak boleh lah nak menyalahkan anak negeri semata-mata. Semua benda perlu memainkan peran penting. Dan kerajaan kita semua perlu terlibat. Dan kerajaan pun sedang berusaha keras kan. Dari segi kita bagian education, tugas kita melantik, memberi pelatihan dan sebagainya. Dan kalau di segi agensi, membuat polisi dan sebagainya. Dan seterusnya kita akan terus pergi ke arah situlah. Tapi soalan Safi tadi, apakah faktor-faktor yang membawa kita kepada kebuluran? Pertama sekali adalah ianya berkaitan dengan harga yang terlalu tinggi. Jadi kita tak mampu nak beli lah. Harga tinggi. Dan yang keduanya adalah disebabkan oleh yang mana ianya bencana alam. Kak Safi ada sebut tadi berkaitan dengan perubahan iklim dan sebagainya kan. Ya, betul. Dengan bancinya, dengan tanah runtuhnya dan sebagainya. Mungkin juga punca sebuah tempat tu menjadi kebuluran. Dah buat banyak rajin tu, sehingga rakyat rajin bercucuk tanah. Tiba-tiba kena tanah runtuh dan sebagainya. Itu punca kebuluran kuasa. Kita tak boleh nak kontrol kan? Tak boleh nak kontrol. Dia datang tiba-tiba. Ya, dia datang tiba-tiba. Bencana. Allah bagi bala lah maksudnya kan. Tiba-tiba tak ada makanan. Punca kebuluran. Cik Abu, hari tu kali ikutkan PKP beberapa tahun lepas pun, bila negara kita tutup kan, kita kena duduk dekat rumah tu. Betul. Kalau makanan pun kita kena berhati-hati juga kan. Betul. Waktu tu kita pandemik ada kan. Pandemik, betul. Makna waktu tu gelabah kan. Semua nak kan. Waktu tu lah nak tanam ubi kayu lah. Waktu tu nak tanam padi belakang rumah lah. Waktu tu mula ada kesedaran ke Safi. Ya, betul. Hari ni kita tak ada kesedaran sebab Saya pun sama. Saya pun mula bercucuk tanah waktu PKP. Tengok. Baru sedar bila kita dah terhantuk. Tapi hari ni kita tak sedar. Tadi sebab kita makan nasi lemak, telur mata, rendam daging lagi. Memang kita tak sedar bahawa kita mana sumber kita dapat. Kita hanya bayar pakai duit kita. Tapi kalau kita diambang krisis, benda tu jadi pertama tadi kita tahu suatu kawasan tu akan jadi kebuluran ataupun diambang kebuluran. Bukanlah kita kata dia itu pemalas tak nak bercucuk tanam, tapi kena ada knowledge untuk bercucuk tanam. Yang pertama disebabkan oleh adalah harga yang terlalu tinggi. Apa kata rakyat ni tak mampu nak beli sebab benda kurang. Konsep ekonomi kat Safi kan, contohnya PKP yang gitu kan, jangan pelik lah kalau kangkung harga sampai RM17 sekilo, RM14 sekilo, contoh kan, RM7 sekilo, sebelum ni sen-sen. Sebab apa? Konsep ekonomi dia adalah bila barang kurang, harga akan tinggi. Yes, demand and supply. Yes, demand dan supply. Yang keduanya sebab perubahan iklim, tanah runtuh ke, banjir ke dan sebagainya. Dan yang ketiganya apa lagi punca-punca dia, perubahan iklim, bencana alam lah. Perubahan iklim ni segi cuaca dan sebagainya. Dan bencana alam ni macam tanah runtuh, banjir dan sebagainya. Dan yang kelimanya biasanya satu kawasan tu Kak Safi, dia kekurangan akses nak masuk. Contohnya jalan raya. Jalan raya ke, persaranan menghubungkan yang banyak. Negara kita sebabkan itu adalah faktor juga ni. Salah satu faktor kebuluran juga bayar akses. Negara kita sekarang itu yang saya kata tu, PNF telah declare kita 700 bilion membelanjakan
import barang daripada luar datang kat kita, masuk tumbuhan tanaman dengan produk makanan. Kita belanjakan pasal ambil daripada luar untuk menampung rakyat kita yang ada berapa juta di dalam ni. Jadi itu menandakan bahawa kita masih kebergantungan tinggi kepada yang luar. Betul kan? Jadinya apa lagi? Kurang akses. Negara kita senang akses. So sekarang kita tak akses. Betul. Tapi kalau ada pandemik kat Safi, macam mana keadaan kita? Orang tak boleh akses kat tempat kita. Ya, betul. Dan yang Kapal mungkin terbang pun tak boleh sampai. Ya, kapal terbang pun dah tak boleh nak terbang. Kapal pun dah tak boleh nak berlayar. Barang-barang tak boleh, kita nak import ekspor tak boleh. Yes. Waktu tu lah kita nak tahu ubi kayu dia ni apa nak tanam belakang rumah kat lagi. Sebab kita nak sumber makanan kan. So memang basicnya macam tu. Bila ada krisis apa, kita pun betul nak tanam ubi kayu dan sebagainya. Dan yang kebiasaan lah Kak Safi, kalau sebuah tempat tu menjadi kebuluran ni disebabkan konflik. Yang Kak Safi sebut negara-negara ada konflik. Yes, of course. Macam saudara kita di Gaza sekarang kan, tahap kebuluran dia macam mana. Sedih kan. Sebab disebabkan oleh konflik. Bukan disebabkan oleh harga makanan yang tinggi, bukan disebabkan perubahan cuaca, bukan juga disebabkan bencana alam, dan juga bukan disebabkan kekurangan akses, tapi disebabkan konflik. Konfliknya termasuklah peperangan. Yes, politik isu. Ya, betul. Itu konflik lah tu. Jadi benda tu sebenarnya boleh menggugat juga jaminan makanan kita. Ya, tak. Bila kita menceritakan tentang kebuluran ni juga, konflik ni Kak Safi, disebabkan konflik ni juga bahan-bahan input kita menjadi tinggi hari ni. I see. Itu sebab negara kita sekarang ni dia mempunyai cabaran yang amat tinggi untuk membantu para petani, pertanian dalam negara kita ni. Biasa yang saya pernah baca lah, ada 3 lah. Seingat saya ada 3 cabaran negara kita. Macam mana dia nak memperkasakan sektor pertanian dalam negara kita. Itu cabaran yang perlu diatasi supaya pertanian kita ni dapat diperkasakan sepenuh. Agak-agak yang pertama apa Kak Safi? Cabarannya. Cabaran negara nak memperkasakan. Kita tak boleh nak menyalahkan orang saja kan. Pertama, dia ada cabaran dia yang menyebabkan sekarang anak muda pun makin kurang minat dengan bertanian. Negara kena captain dia tu dulu. Biasanya lah. Saya rasa kan antara cabaran, kalau cabaran negara. Cabaran negara tentang harga yang suka dikawal, Cik. Betul, setuju. Mungkin sebab kita ada orang tengah, orang kata kan. Ya, betul. Orang tengah kan. Betul tak, Cik? Betul. Pertama sekali kan, yang saya tengok lah hari ni. Yang saya tengok Kak Safi kan. Bila kita bercucuk tanam ni, kita akan melibatkan dengan penjagaan tanaman kita. Bila kita nak jaga tanaman kita ni dari segi benih, start daripada benih sehingga keluar hasil. Jadinya benda yang kita nak jaga dalam kita punya tanaman ni adalah kita memerlukan baja, racun dan sebagainya. Betul Kak Safi? Kak Safi pun background landscape kan. Jadinya jaga pokok. Cuma pokok ni tak perlukan baja Kak Safi ni. Pokok bunga ni sebab dia plastik. Tapi pokok yang kita tanam untuk dapat hasil mesti perlukan baja dan racun. Ya, sebab benda hidup kan. Dulu baja dengan racun Kak Safi, harga rendah. Hari ni harga tinggi. Baja AP aja dah 280, dulu pun 100 lebih dan sebagainya. Beza sangat. Kenapa harga tu naik? Kak Safi kata sebab kita boleh lah kalau kerajaan tak kawal apa semua nak menyalahkan kita mudah Kak Safi. Tapi disebabkan apa? Agak-agak harga tu naik. Sebenarnya barang-barang naik mungkin salah satunya ada faktor pengangkutan. Pengangkutan. Betul? Salah satu. Betul. Dia yang betul je Kak Safi. Betulnya betul. Betul juga je tu. Yang betulnya, kita tak dapat nak kontrol harga tu. Disebabkan oleh tadi yang kita cerita pasal konflik tadi Kak Safi. Konflik Ukraine Rusia menyebabkan bahan mentah kita tinggi harga. So macam kita nak kontrol. Sebab apa kita kadar kebergantungan kita kat luar tinggi tadi. Kalau kita boleh produce sendiri, kita boleh kontrol harga. Tapi bila kita bergantung kepada negara luar, bila dia naik harga, kita terpaksa terima. So, bahan input pertanian semakin tinggi harga ni. So, negara kita perlu ambil tindakan drastik untuk menyelesaikan masalah. Yang keduanya, cabaran yang keduanya adalah sekarang ni Kak Safi, negara kita kurangnya tenaga mahir dan kebergantungan kita tinggi kepada warga asing. I see. Kalau Kak Safi tengok kalau luar semua, sebab kita mengharapkan supaya anak muda kita pada hari ini tingkatkan kemahiran. Tingkat kemahiran bukan sembang kosong. Dia perlu belajar secara teori dan praktikal. Yang mana kalau salah satu tempat Kak Safi nak belajar di UCAM, Agro Science. Ilmu tu lagi sangat penting.
apa-apa Kak Safi, kalau kita nak berjaya mesti kena dengan ilmu. Betul. Mesti kita kena dengan dia. Sama juga kalau kita nak mendapat syurga Tuhan, mesti dengan ilmu agama. Kalau kita beramal tanpa ada ilmu, maka tak tahu. Bila cerita pasal ilmu kan Cik Abu kan, UCAM ni adalah merupakan sebuah IPTS, Pendidikan Penuh Risau kan. Betul. Kita menawarkan pelbagai ilmu yang kita nak tawarkan kepada ramai anak muda kat luar sana tu. Tentang pertanian, kita ada tentang perniagaan, kita ada bahasa Inggeris. Macam-macam program dekat UCAM Cik Abu kan. Betul. Okey, kita balik pada ilmu ni tadi kan. Cik Abu, tak habis lagi tadi. tak habis lagi. Okey, cabaran saya dah. Okey. Apa lagi Tadi saya dah bagi 2 tadi Saya ingat saya ada 3 hari tu. Yang pertama tadi harga kawalan tu. Disebabkan konflik yang kita cerita tadi. Yang keduanya adalah kita kurang tenaga mahir dalam negara kita. Makin kurang orang yang buat pertanian Kak Safi dalam negara kita, makin kuranglah kita punya food security negara kita. Bila ada food security, kalau secara total kita mengharapkan negara luar, keadaan yang berlaku pada apa-apa kurang akses ke konflik dan sebagainya, kita terus tak ada bekalan makanan. Kan? So hari ini perlu ada kesedaran, kita kena latih, kita kena pergi latihan, berikan kesedaran pada anak muda ke, orang tua ke, pedalaman ke, bandar ke, untuk bercucuk tanam. Nak bercucuk tanam tu pun Kak Safi, kena tahu pokoknya macam mana, varieti benih dia dan sebagainya. Dan seterusnya, yang ketiga, seingat saya cabaran hari ini pertanian ni berkaitan dengan nak tak nak adalah harga pasaran. Harga pasaran pun maknanya kena ni lah, orang kata di peringkat kementerian kita, di peringkat negara kita perlu diselaraskan dan memastikan bahawa petani-petani kita ni mendapat harga yang stabil, yang terbaik, supaya menarik lagi ramai anak muda untuk menceburi bidang pertanian. Dan kena dalam bisnes, mindset bisnes, ingat Safi, pertanian ni adalah bisnes. Pertanian adalah satu perniagaan. Walaupun ada yang cakap pada saya pertanian ni adalah satu malapetaka, tapi bagi saya malapetaka tu datang disebabkan dia tak ada ilmu. Dia buat pertanian tu gagal disebabkan dia tak ada ilmu. Nak cakap tinggi melangit je, kebanyakannya nak tabur duit, dia nak dapat duit cepat. Itu sikap orang kita yang kita perlu atasi. Jadinya kena berani mengambil risiko. Bila kita ada business mindset, kena berani ambil risiko dan jangan takut gagal. Dalam itu cabaran yang ketiga lah. Harga pasaran, seingat saya lah. Itu cabaran-cabaran yang perlu kita atasi bersama supaya kita punya pertanian ni terus berkembang maju dan dapat mengeluarkan hasil pertanian yang paling maksimum, yang boleh meningkatkan kadar yang boleh menurunkan kadar kebergantungan bekalan makanan kita kepada luar. Betul. Itu yang boleh kita cakap lah. Okey. Bila Cik Abu tadi ada highlightkan tentang kepentingan ilmu kan? Ya, betul. Jadi macam bila orang kata nak buat apa pun kena ada ilmu. Betul. Kita nak baiki kereta kena ada ilmu. Ya. Kita nak hias rumah pun ada ilmu juga kan? Kena ada ilmu. Semua benda kena ada ilmu. Jadi kan saya nak tahu, saya nak Cik Abu anilah kongsilah kepada kita punya audience kat luar sana tu. Ilmu, bila ilmu ni apa antara komponen ataupun ilmu-ilmu penting untuk memastikan pertanian ni dapat dilaksanakan dengan baik Cik Abu? Dapat dilaksanakan dengan baik. Dia ada 2 konsep lah. Satu, macam mana dia nak menjadi seorang petani yang berjaya, ataupun dia nak bersedia tadilah. Bila kita bercakap tentang ilmu ni, Safi, jelas saya nak berkongsi pun, saya pun tak banyak ilmu mana, tapi alhamdulillah saya pun masih lagi belajar. Ramai guru yang saya jumpa tanya, kita buat sendiri dan sebagainya. Dan kalau nak berkongsi ilmu, saya pun rasa jahil nak berkongsi ilmu dengan diorang ni. Tapi memang apa-apa pun Kak Safi, kita nak buat satu benda tu mesti kena dengan ilmu. Sebagai contohnya Kak Safi, dalam pertanian ni, kat UCAM ni sini, kita dah lengkap belajar berkaitan dengan pertanian, daripada konvensional sehingga ke teknologi. Jadinya dalam kita nak mengusahakan pertanian ni Kak Safi, kita kena tahu, kita kena pertama sekali diri kita. Kita kena ada ilmu untuk kita buat. Jangan nak menyalahkan orang je. Hari ni Kak Safi, kalau kita nak menceritakan tentang pertanian, jangan nak lekehkan seperti dulu. Zaman saya dulu Kak Safi, ni saya share dengan Safi lah. Saya punya background. Ayah saya adalah peneroka Felda dan ayah saya adalah penori getah. Okey. Itu petani yang alhamdulillah ada tanah yang mengusahakan pertanian, dan sehingga hari ini masih lagi ada ladang dan sebagainya. Masih lagi mengusahakan. Cumanya dah tak larat lah daripada muda buat. Cumanya
bila kita ada ilmu-ilmu yang boleh kita paskan pada orang lain, manage lah kita punya kebun dan sebagainya. Jadi ilmu tu penting. Ilmu ni pula bila kita nak menjadi seorang petani ni, Kak Safi, dia tak macam dulu tau. Dulu punya pertanian kita konvensional. Sebab waktu saya belajar waktu saya belajar ambil jurusan horticulture dan landscape, Kak Safi, saya adalah budak vocational. Saya adalah, bukanlah kita tak boleh pergi ke ahli dan teknik, tapi tak macam mana saya ikut je lah kan. Orang kita ada mentor kita, orang saya kata ambil horticulture dan landscape. Saya belajar tentang bunga, saya belajar tentang pembiakan tanaman dan sebagainya. Waktu tu Kak Safi, apa yang saya rasa? Saya rasa saya down tau. Saya macam, bukan depression, tak adalah. Dulu tak ada istilah depression. Sekarang ni banyak anxiety dan sebagainya kan. Bila kadar makanan kita ni terlalu banyak. Betul. Kan? Perut usus kita tak jaga. Betul. Jadi dia akan mengganggu mental. Hari ni kalau kita kata ramai yang kena anxiety tu, kita kena tengoklah sikit-sikit lah dari segi dia punya pemakanan, exercise dan sebagainya. Makanan ini juga menyebabkan depression Ya. Itu sebab lah. Sebab saya ingat tadi kita nak bincangkan tentang obesiti ke, kesenaman ke apa ke. Sebab saya sekarang ni pun akan cuba sedaya upaya untuk menjagakan kesihatan lah. Jadi sebab ilmu tadi Kak Safi, bila dulu saya ambil vocational, saya dipandang rendah Kak Safi. Oh, kenapa pula? Sebab saya orang budak vocational, budak tak pandai. No. Budak pertanian, bukan pegang cangkut, kan? yes. Itu nak ceritakan tentang knowledge kan. Dan saya nampak macam, oh yelah kan, dia orang pakai baju teknikal, baju mechanized, nak jadi engineering dan sebagainya. Saya pagi-pagi dah pergi jaga kambing, jaga ayam. Saya rasa macam, yelah kan, bila perhimpunan pun kita rasa macam pakai pun tak sama dengan orang. Kita rasa macam kita kelas yang kedua lah, senang cerita macam tu. Dulu Kak Safi. Dan tak apa. Kan, ayah saya nasihatkan kan, ayah saya nasihatkan, tak apa bu, nanti belajar lagi, kamu belajar. Sebab apa dia suruh belajar? Knowledge is important. Jika kita nak merubahkan satu kehidupan, satu negara, kita perlu dengan ilmu pengetahuan. Jadi Kak Safi, saya sambung saya sambung di College Risda Kak Safi ni, tempat ni, UCAM ni. Saya belajar kat sini. Kalau yang nak tahulah, saya merupakan alumni sini. So Kak Safi, bila di sana dulu saya belajar tentang teknikal sahaja. Dulu vocational, dia tak ada menekankan tentang fizik, kimia dan bio. Oh, masa tu tak ada lah. Yes, itu sebab saya pun rasa macam patutlah aku dipandang, bukan dipandang hina Kak Safi maknanya dipandang kelas kedua lah. Saya pun tak terfikir kenapa aku tak ambil jurusan agrotech. Agrotech dulu adalah jurusan teknik yang dia belajar fizik, kimia, bio. Tapi dah aku suka dengan bunga, aku belajar bunga. Sebab aku cakap tak cantik lah nama horticulture ni. Saya nama pun dia lah, sebab nama dia. Nama dia. Dan saya masuk kelas pun, saya tengok, oh semua bunga-bunga. Perempuan semua. Tak orang je lelaki. Ke sebab yang bunga-bunga yang banyak kat situ yang pilih? Saya pun tak tahu. Saya tengok dia kata, cantik pula tulisannya. Saya pilih yang tu. Jadi di kelas saya ada 40 orang. 6 orang lelaki. Tapi semua kerja baik-baik sekarang Kak Safi. Oh ya. Dan yang selainnya adalah bunga-bunga. Yang dalam kelas lah. Bunga di taman, bunga di taman. Bunga di kelas. Saya belajar habis 2 tahun Kak Safi. So saya ada horticulture, hiasan dan landscape, ilmu teknikal. Hingga hari ini insya-Allah, alhamdulillah, Allah bagi saya ilmu tu. Saya boleh mengajar tentang cantuman dan sebagainya. Itu bab ilmu. Ilmu ni ada 2 Kak Safi. Pertama teori dan kedua adalah praktikal. Betul. Praktikal tu yang adalah penting. Tapi dia ada kesinambungan pada teori. Kalau kita tak tahu teori, macam mana kita nak buat praktikal? Sama kat semayang. Kalau kita tahu baca Al-Fatihah, tapi kita tak semayang, tak guna. Kita kena semayang. Sebab orang kata ilmu tanpa amal pun ilmu imam kepada amal. Dia macam tu. Sama dengan dalam pertanian dan sebagainya. Perlu ada ilmu. Dan saya diploma di sini Kak Safi. Tiba kat sini kena belajar fizik, kimia, bio. Belajar di sini maksudnya ex-UCAM dah? Ya, saya ex-UCAM 2006, 2009 je. 2006, 2009. Yes, ex-UCAM. Sebab kalau orang nak kata, lah kau boleh lah jadi pegawai, boleh lah cakap pertanian. No, saya daripada kecil saya buat pertanian. Sebab kalau orang salah anak muda gini tak nak libatkan diri dalam pertanian, saya kata no, bukan. Ada orang yang tak belajar pandai, mungkin tak ada rezeki dia boleh buat kerja di site. Kalau dia belajar, ada perubahan dia nak buat belajar, dia boleh jadi pegawai. And then dia ada ilmu-ilmu manajemen dan sebagainya. Tak semestinya orang jadi pegawai. Dia tak ada ladang dia sendiri. Dia ada kaedah dia sendiri. Malahan saya punya mentor sendiri pun, dia hanya pencen pembantu amal je Kak Safi. Tapi setiap tahun, hari ni, bulan 10 dia akan jadi jutawan. Tangan dia salam Kak Safi, lembut Kak Safi. Bukan macam kita yang kerja kasar ni.
Sebab apa? Sebab dia ada ilmu manajemen. Nanti saya akan kongsikan tip macam mana nak jadi usahawan yang berjaya. Saya nak tahu juga tu, kenapa bulan 10 dia jadi jutawan? Tu nanti kita kongsikan lah. Kalau buka semua orang, kita ni dah lari tajuk. Tapi tak apa, saya boleh cerita kan. Banyak kita boleh ceritakan kan. Saya sampai mana tadi? Saya diploma kat sini kan, 3 tahun. Saya belajar fizik, kimia, bio kat sini. Jangan takut. Saya pesanlah kepada anak-anak muda yang tak nak sambung belajar SPM ni. No, jangan takut. Belajar, sambung belajar. Sebab kena ingat, ilmu itu adalah perubahan dalam hidup kita. Dan kalau kita nak mengubah negara ke, nak ubah hidup kita ke, mesti dengan ilmu. Betul. So, macam saya kata tadi, ayah saya kata, kau belajarlah elok-elok. Kau belajarlah elok-elok. Ayah saya bawa, nak pergi balik kampung, nak pergi getah. Dia akan lalu depan sekarang ni dah terbentuk dah menjadi satu matrikulasi teknikal. Saya duduk di Felda juga dan selalu balik di Maran. Saya akan beli getah di sana dan sawit di Felda. Jadi setiap kali balik kampung, dia akan lalu depan sekolah tu, dia kata, dan atas motor tau, kita dengar tak dengar je dengan helmet dan semua kan. Buah belajar elok-elok ni, nanti masuk ni, ni universiti besar ni, dia kata. Sebab apa? Tekannya tentang pentingnya ilmu kalau kau nak buah. Jadinya saya sambung diploma sini, belajar pula fizik, kimia, bio kat Safi. Saya dah biasa buat benda teknikal. Saya kata, kenapa perlu belajar lebih? Rupanya hari ni kat Safi, jika kita nak jadi seorang orang yang berjati diri, yang pertanian, tak bolehlah macam dulu. Kita fikir konvensional, tak boleh. Kita kena tahu ilmu kimia. Saya pernah fikirkan, kenapa perlu belajar ilmu kimia? Rupanya hari ni kat Safi, ilmu kimia ni agak-agak kita guna waktu bila? Dalam pertanian. Dalam pertanian? Okey, kalau bab kimia ni mestilah baja kan. So kita nak tahu. Sebab bila kita ada knowledge tapi kita boleh kurangkan kos penggunaan baja dan sebagainya. Kita ada bincang tentang kebergantungan kita kepada sumber luar kan. Tapi semua mentah kita tidak kontrol. Tapi bila kita tahu knowledge tentang bancuhan baja, kimia dan sebagainya, kita boleh buat baja kita sendiri. Dan kita boleh baja pokok kita mengikutkan kadar apa baja yang diperlukan. Bukan macam dulu, tabur je apa baja yang ada. Bila kita tu, dia akan jadi lebihan. Jadi akan jadi kerugian. Hari ini Kak Safi, untuk pertanian, kita kena gunakan kaedah yang paling jitu, paling tepat. Ataupun kita panggil dia precision agriculture. Perlu ada knowledge tentang tu. Jadi fizik. Lepas tu bila agak-agak kita gunakan ilmu fizik. Fizik tu, kalau fizik saya belajar dulu, saya belajar pasal inertia, belajar hal laju. Tapi dalam pertanian apa, Cik Abu? Biasanya hari ni kata, kita nak pergi ke pertanian moden. Pressure pump air, apa alatan CGA ke nak pakai, berapa mm nak pakai pipe, berapa horsepower pump nak pakai. Itu ilmu fizik kan? 1-2 horsepower pump, berapa anak pokok boleh pergi. Macam mana dah buat calibration, calibrate pokok, penggunaan baja berapa banyak kena. Itu ilmu semua tu dalam tu. Dia pun perlu ada juga. Sekarang ni kalau terlibat pertanian, kena jadi juga orang beramal ibadat. Pagi tadi saya mengajar ni kat tadi. Dia orang menanam pokok matua. Kat saya tahu tak pokok matua apa dia? Saya pernah. Ruby, kawan saya pernah bagi pokok buah tu. Saya tak pernah makan. Tapi bila makan tu, dia punya rasa, ni macam buah rambutan campur, macam buah lychee, macam buah ada rasa durian sikit, macam uniknya rasa dia tu. First time saya makan. Pernah makan lah? Pernah sekali. Dia orang panggil dia buah 3 rasa. Kenapa 3 rasa tu, Cik Abu? Tu yang dia kata tadi. Ada rasa macam buah apa tu? Buah mata kucing, ada rasa macam buah rambutan. Buah matua ni ataupun kita panggil dia buah 3 rasa. Ataupun buah apa lagi ya? Saya beli dulu benih di Sarawak. Saya pergi Sarawak mengajar. Then ada orang jual buah matua tu. Then bila saya beli benih tu, saya ambil biji benih tu, saya semai. Saya semai kat sini. Dapat lebih kurang 30 pokok. Bila dapat 32 pokok kat sini, pagi tadi saya menanam. Tapi bila menanam tu Kak Safi, saya explain pada dia orang tentang genetik pokok. Apa itu F1, apa itu F2, apa itu off-type. Untuk benih saja Kak Safi. Bila kita ambil daripada benih. Apa tu F1? F1 tu maknanya family 1. Maknanya kalau kita nak tanam biji benih F1 adalah yang terbaik. Mana mengekalkan hidup. Dia mengekalkan hidup tanaman tu. So kita biasanya kalau beli biji benih, kita kena ambil yang F1. Baka lah ni Baka dia. Yes, baka pokok. Tapi saya cerita lah tadi tentang pokok matua tu. So kita mengudahkan landscape kita kat tadi. Pagi tadi. Kaedah penanamannya di tasik kita.
tanam pokok matuak. Lepas ni insyaAllah 20 dalam 5 tahun lagi kita dapat makan Oh, pokok dah tanam ke? Dah tanam dah pagi tadi. Kita tanam. Wah, nanti bolehlah kita makan buah matoa di UCAM. Ya, boleh insyaAllah. Benda tu kita letak untuk landscape kita saja. Tapi apa yang saya nak cerita adalah knowledge how to you tanam pokok tu. Tadi kita mari sudah. Sebab apa tanam pokok pun macam saya kata tadi, kita kena juga jadi macam orang yang beramal ibadat. Contohnya kita bukanlah beribadat. Ada doa-doa untuk kita tanam pokok. Ada bulan-bulan waktu bila. Waktu kita nak tanam pokok UBC, waktu bulan bila. Bukan? Ada itu. Orang dulu-dulu punya nak ikut. Sebab ada juga orang kata tangan panas ni. Fatah ataupun auta. Itu nanti kita bincang yang lain lah. Panjang sikit kan. Tapi saya nak ceritakan tentang ilmu tu tadilah. Kita perlu ada ilmu untuk menanam pokok ni. Apa genetik yang terbaik? Untuk komersial, apa variety benih yang diterima oleh pasaran? Untuk kita makan sendiri, berapa banyak perlu kita tanam? Itu semua berlibatkan dengan pertanian. Dan pertanian Dia hari berbeza lah Cik Amu berbeza. Hasil dia berbeza lah. Ya, hasil dia berbeza dan kita berbalik kepada pemasaran hasil kita tadi. Itu sebab pentingnya kita kena ada ilmu ilmu pengetahuan. Praktikal pun kita kena tahu. Anda kata kita nak jadi leader, tapi memang kita kena tahu. Tapi kita ada ilmu manajemen kat tapi insyaAllah kita boleh manage orang untuk bekerja dengan kita. Dan UCAM ni sendiri kita tak menggunakan pekerja asing kat tapi kita hanya menggunakan warga-warga setempat untuk bekerja membangunkan projek-projek pertanian kita. Sebab apa? Sebab kita yakin dan pasti bahawa jika anak muda kita ni diberikan latihan yang cukup, diberikan ilmu yang lengkap, insyaAllah dia boleh mengendalikan dia punya projek-projek pertanian lah. Itu ilmu dia. Dia ada tip-tip dia pula. Macam mana nak memastikan seorang tu berjaya dalam pertanian? Apa tips tu? Kita nak tahu tips yang mahal yang orang kata kan. Tip ni Jadinya tip pertanian ni dia banyak video. Hari ni sebab saya pun tak apa nak suka sangat kalau nak menyalahkan anak muda tak berminat dengan pertanian dan sebagainya. Sebab apa? Mungkin dia orang tak berani nak mengambil risiko. Mungkin juga dia orang ni dah tengok ramai orang yang gagal. Atau mungkin juga tapi anak muda pada hari ni dia tak nak buat pertanian disebabkan apa? Sebab dah di well train daripada kecil. Tak nak ayah dia kata macam saya dululah. Contoh bukan nyalahkan ayah saya, tapi dia bagi yang mana ayah saya kata kau belajar elok-elok, jangan kerja susah dengan ayah. Kau belajar elok-elok, jangan kerja susah macam ayah. Saya dulu kat Safi buat kerja angkat buah sawit, loading buah sawit, nolong di ladang. Jadi sepanjang saya buat kerja tu Pak Safi, saya memang berazam aku nak belajar sungguh-sungguh. Dan aku bukanlah tak nak buat kerja pertanian, no. Saya kena didik orang bahawa pertanian ni penting. Dan dia perlu ada knowledge untuk kita mengendalikan pertanian. Dan jika gini, kau boleh lah kau dah jadi pegawai. Kau dah jadi ni. No, saya pun buat kerja yang susah. Dan saya takkan saya nak beritahu berapa banyak ladang yang saya uruskan. Dan ladang saya sendiri yang ada. Jadi untuk anak-anak muda lah, ataupun siapa yang nak buat pertanian, dia ada tip-tip dia. Apa tips tu? Tip-tip dia. Antaranya Kak Safi, pertama sekali adalah kita ni nak jaya lah dalam apa-apalah. Tapi terutamanya pertanian ataupun dalam bisnes. Pertama sekali adalah berkaitan dengan ni saya dapat ni Safi bila mana saya di peringkat degree saya masih lagi pertanian kat Safi. Diploma saya di sini diploma sains pertanian yang saya kata saya belajar fizik, kimia dan bio. Dan seterusnya saya sambung dalam bidang pertanian lagi, bachelor science. Major saya adalah aquaculture pula, perikanan. Perikanan aquaculture lah. Silibus perikanan dengan aquaculture ni berbeza lah. Dan seterusnya saya sambung MBA pula, business. Sebab saya bukan pensyarah tak Safi. Kalau saya pensyarah, saya perlu ada satu core bidang saya yang boleh saya jadi profesor bidang tu. Tapi bila mana kita dulu selalu digembar-gemburkan bahawa pertanian ni adalah satu perniagaan. Betul. So saya ambil MBA. Kalau tak silap saya sejak bila tu? Zaman Pak Lah. Betul. Ya kan, Maman. Bekas mantan Perdana Menteri. Bekas mantan Perdana Menteri kita kan. Sebab bila sekarang ni ada juga dah keluar malapetaka pula. Perniagaan tu jadi malapetaka. Padahal malapetaka tu berlaku disebabkan dia tak ada ilmu untuk menguruskan pertanian. Jadinya antara tip lah yang boleh saya share kalau amal-amal lah, tak nak sudah kan. Antaranya kita kena ada mentor sebenarnya. Okey, yang pertama kita ada mentor. Yes, kita kena ada mentor. Macam saya kata sendiri,
saya sendiri pun ada mentor-mentor saya. Malahan dalam agama pun Kak Safi, kita perlu ada imam kita ataupun kita panggil dia murabi ataupun penasihat-penasihat yang boleh kita minta nasihat, ataupun mungkin kita kena ambil amalan-amalan apa yang dia buat supaya hidup kita ni ada penasihat. Ada benda yang boleh kita minta nasihat lah supaya apa amalan kita tu betul. Mentor nak kena ada. Dalam bertandingan pun kena ada mentor Safi. Tapi tengok pada orang. Malahan saya pun ada mentor saya. Yang saya kata tadi, saya kenal dia tu adalah pencen pembantu amal saja. Tapi dia kawan kat saya. Usahakan apa tu cikgu? Dia usahakan pertanian. Dia pernah ajar saya dan dia pernah buat sendiri. Satu kebun, 1 ekar, ada 7 jenis tanaman dia buat. Wow. Dahsyat tak Safi. Dia tanam pokok getah, main crop dia. Antara pokok getah, letak pisang. Antara pisang, cili. Dalam cili tu pula, antara cili dengan pisang pula, jambu batu. Ada lagi 5 kasturi keliling. Antara 5 kasturi, letak betik pula. Lepas tu ada lagi tanaman apa? Tanaman yang tu lah, dia ada tanaman jangka pendek. Tanaman ni dia tempoh tadi. Cash crop, jangka singkat, kontan, sederhana, and then jangka panjang. 7 tanaman tak saja. Apa cikgu kalau orang kata tak 7, kalau macam Yes. tanaman berbeza dalam satu tempat, dia panggil apa? Kita panggil dia adalah integration crop ataupun tanaman integrasi. Ataupun integrasi ni maknanya integrasi lah, banyak ada orang buat sawit sekali dengan ada lembu, ada macam tu. Jadinya pernah dia ajar saya satu kawasan 7 jenis tanaman, bukan ajar saja, memang plot tu ada kat dia. No wonder lah dia jadi jutawan. Dia pernah tanam jagung, dia bawa sampai Arab. Orang Melaka duduk dekat Paya Gadan. Sampai hari ni saya bersahabat baik dengan dia. Tapi macam mana dia manage? Dan itu adalah mentor. Salah seorang mentor. Saya lah. Macam mana dia manage? Dan banyak lagi lah mentor-mentor bab ni, mentor lain. Itu penting. Pertama. Tapi ada juga Kak Safi, orang yang tak perlu mentor. Mungkinlah tak perlu mentor. Sebab apa? Sebab benda tu benda yang baru. Teknologi yang baru. Saya jumpa teknologi pertanian yang baru sekarang ni. Tak ada orang lagi yang buat. Tak ada orang lagi yang berjaya. Malahan saya pun ada satu nak bawa teknologi dekat sini. Teknologi biofloc, teknologi dan sebagainya. Benda tu masih lagi dalam research. Orang tu pun buat selama 5 tahun dah. Buat research tentang biofloc tu. Saya pun tak pernah confident lagi bawa. Tapi saya rasa kalau kita ada peruntukan, kita tahu teknologi tu biofloc. Dia dah buat Kak Safi 5 tahun research. Dengan material apa nak pakai, apa semua. Dalam 20 tahun Kak Safi. Kau senang pertanian ni Kak Safi. 20 tahun, 30 tahun untuk kita dapatkan yang terbaik. So, mungkin orang tu tak perlukan mentor. Tapi untuk yang baru nak bermula, sebaik-baiknya kena ada mentor. Tapi orang yang dah sifu, master ni, dia dah tak perlukan mentor. Tapi dia perlu create benda yang baru. Sebab ada beza. Create seeker, ataupun kata job creator ataupun job seeker. Itu benda lain lagi. Nak bincang banyak lagi tu kan. Tapi Kak Safi, yang keduanya, kita kena ada, pertama tadi apa Kak Safi? Mentor. Oh, mentor. Kalau ada mentor. Bukan mentor yang kita tengok dalam TV tu. Kalau nak jadi penyanyi, Kak Safi boleh. Tapi kalau saya menyanyi ni, saya kena belajar lagi bab pitching lah tadi. Saya kalau kat UCAM nak menyanyi, cari Cik Musyid. Cari Cik Musyid. Cik Musyid. Dia mentor saya kalau menyanyi. Betul juga tu, saya guna belajar dengan dia lah. Sebab saya nak masuk lagu tu, saya rasa macam tak kena lah. Saya masuk tak kena. Pitching lah saya. Cari Cik Musyid, dia boleh bantu. Dia boleh bantu? Ya, betul. Saya biasa dengar. Sampai dekat office saya, dia menyanyi dengar. Tapi bagus lah. Dia pandai Cik Musyid tu bagus lah. Sebab dia bagus lah kan. Yang keduanya adalah tip yang keduanya, kita ke situ pula isu menyanyi pula Saya gurau-gurau je Cik Musyid kita tu menyanyi pula kita cerita tentang tip nak berjaya tadi kan. Betul. Saya nak ingat dah balik tak apa. Okey, tadi yang tak apalah saya dengan kita. Pertama tu dia mentor. Macam mana boleh pergi ke menyanyi? Mentor dalam cerita. Mentor dalam menyanyi. Okey. Tu saya cadangkan Cik Musyid tu dia boleh ajar kita menyanyi dengan baik. Tapi baru ni saya buka TV, saya tengok ada A Million One in a Million. One in a Million. Ya ke? Tu menyanyi juga kan? One in a Million. Saya buka lah TV, tengok A Million. Saya ni tak reti nak menyanyi, tapi tengok jugalah orang menyanyi kat tadi. Okey, jadinya macam cerita pasal menyanyi pula Safi Cerita pasal mentor tadi. Ya, mentor tadi. Betul Kak Safi. Nak berjaya dalam pertanian. Jadinya
ada orang perlukan mentor Safi. Betul. Untuk yang muda perlukan mentor, dan untuk yang dah sifu-sifu, master, dia perlu jadi job creator, develop benda yang baru untuk dia jadi mentor kepada orang lain. Betul. Yang kedua Kak Safi, untuk berjaya dia perlu ada ilmu management Kak Safi. Management. Yes, Itu management. yang tak semua orang boleh. Ya, ilmu management ni penting. Sebab apa yang saya kata tadi, yang berjaya ni adalah dia ada ilmu manajemen yang amat baik. Itu yang kedua. Tak kisahlah berapa juta kau dapat bantuan, subsidi, tapi tak ada ilmu manajemen, ke laut kat sini. Duit tak ke mana, tak projek tak ke mana, hasil tak tahu pergi mana. Betul. So ilmu manajemen tu Rugilah penting. kan macam tu kan? Yes. Rugilah. Jadinya nak berjaya dalam kena ada ilmu management. Management. How to manage your crop dan sebagainya lah. Baju apa nak pakai, macam mana nak buat pruning, benih apa nak pakai dan sebagainya. Itu masuk dalam management. Waktu bila nak membaca, waktu bila staff perlu ramai, waktu bila staff perlu sikit dan sebagainya. Ilmu management. Yang ketiganya adalah ilmu berkaitan dengan, pertama tadi mentor, yang kedua adalah manajemen, yang ketiganya kena ada material lah. Material lah, Peralatan lah. Kena ada peralatan dan nak buat apa. Nak kita kat UCAM ni sendiri pun Kak Safi, walaupun kita buat training provider, kita ada material tu. Kita ada plot tu. Jadinya bila nak berjaya tu mesti kena ada material. Betul. Nak tanam pokok cili fertigasi, mesti kena ada polybag, mesti kena ada tu. Nak tanam pokok apa, mesti kena ada tanah. Betul. Dan sebagainya. Yang keempatnya apa dia? Sebentar Safi. Yang keempatnya, kalau kita nak buat pertanian ni Safi, ramai orang lah. Tak kisahlah kalau orang kata apa, kalau orang kata pertanian ni nak buat waktu pencen, bagi saya tak sure orang sangat. Kalau orang dah pencen buat pertanian ni. Tapi ramai kalau kita tengok kan orang-orang kaya ni bila dah habis, dah pencen dah kan, waktu dia enjoy, sebab orang kata bila dah tua kita tak boleh biarkan kita berehat je, nanti otak kita tak ni kan, boleh kena dementia dan sebagainya. Tapi orang, so saya tengok walaupun orang kaya yang kata duit dah banyak dah kan, boleh duduk rehat di goyang kaki je, tapi ramai orang kaya ni sukakan aktiviti pertanian waktu pencen. Tapi kenapa Cik Abu tak setuju? Saya kurang setuju sikit. Bukan kurang setuju apa, dia macam ni tahu tadi. Pertanian ni kerja dia mudah dan ada yang masa berat dan sebagainya. Betul, hari ni ramai orang yang pencen, dia suka buat pertanian. Tapi kita tak syorkan sangat. Sebab apa? Sebab dia tak ada dah tenaga. I see. Dia tak ada tenaga, tapi dia ada modal. Betul, dia ada modal. Dia ada money. Kan? Jadi kalau dia nak buat, tak ada masalah. Tapi dia kena ada ilmu manajemen yang tinggi. Bukan dia yang kena buat. Macam Kak Safi sebut tadi. Kan? Dia rasa dia sepatutnya bila dia rancang, dia nak release tension dan sebagainya. Sebab apa Kak Safi? Sebab orang, bukanlah kita kata orang tua Safi, jangan sangat kita kata begitu kan. Berusia. Berusia ni kita akan mulalah diri kita rapat dengan tumbuhan. Sebab kita dah tahu bahawa kita dah nak pergi ke alamnya. Memang kita macam itu lumrah kehidupan kita. Bila kita dah ada sampai satu peringkat, kita akan jadi macam budak kecil balik, ataupun kita akan pergi suka ke alam-alam ni. Jadinya bila kita nak buat pertanian, dia dah ada modal. So dia perlu ada, bukan saya tak benar kan, tapi pertanian ni adalah kerja yang perlukan ilmu yang tinggi, yang kita perlu sekalian tu. Tapi kalau dia cukup modal, dia ada manpower yang saya sebut. Yang tadi adalah yang keempat tadi, mentor, management, apa lagi? Kita ada material, kita ada manpower. So kalau yang ni manpower ni, kita perlu ada tenaga kerja. Betul. Yes. Tapi saya tengoklah macam kebanyakan ni, kalau dengar orang cerita kan, nak buat pertanian ni susah betul nak cari orang bekerja kan Cik Abu? Ya betul. Sebab apa? Sebab salah satunya anak muda tak nak terlibat. Betul. Orang kata sekarang ni macam ramai anak muda yang menganggap yang aktiviti pertanian ni adalah something yang kotor, yang tak boleh nak handsome-handsome. Tapi apa kata Cik Abu kan, macam mungkin daripada College Wisda sendiri atau UCAM sendiri boleh memperkenalkan pertanian ataupun agroscience ni sesuatu yang menarik. Contohnya pergi kebun pakai cantik-cantik, pakai lipstick merah kan, sambil kita mengendalikan pokok-pokok kita, pakai baju kemas-kemas, jangan pakai baju yang selekeh-selekeh, pakai baju yang kotor-kotor kan. Memanglah dia akan kotor, tapi dia mesti dia akan macam menampakkan wow, pertanian pun boleh cantik juga kan, boleh seksi juga kan. Ya betul. So
pakai gincu tu tidaklah, tapi boleh pakai gincu. Boleh cik apa? Boleh pakai gincu, tapi kita nak menampakkan, macam mana kita nak nampakkan pertanian kita ni seksi. Yelah, betul. Ya, betul. Bukan orang tu yang seksi. Maksud saya image lah, dari segi image orang yang mengendalikan aktiviti live kan. macam mana cara kita nak mengendalikan kita punya pertanian ni. Sebelum kita pergi situ dulu, tapi biar saya nak lengkapkan dulu yang tip tadi tu Kak Safi. Sebab ni kan menunggu-nunggu ni, dia orang nak mendengar ni, menunggu-nunggu apa tip nak berjaya dalam pertanian. Antara tadi apa dia? Mentor, kena ada ilmu management. Apa lagi? Kita ada material, kena ada manpower. Lagi kita kena ada mesin kena pakai. Tak pakai dah kerbau apa semua ni. Kalau boleh kita pakai mesin supaya cepat kerja kita. Ikut spek dan sebagainya. Teknologi. Yang keenam adalah kita kena ada money, betul lah. Kena ada modal. Tak ada duit, no money no talk lah. No money no talk. Jangan goyang kaki tu subsidi. Itu yang kita marah tu. Tunggu subsidi. No. Subsidi diberikan untuk mengembangkan bisnes yang ada. Itu kita kena faham. Betul. Yes. Jangan yang ambil subsidi ni ambil projek tak tahu ke mana. Hasil tak tahu hantar ke mana. Dan sebagainya. Merugikan diri sendiri, merugikan kerajaan, merugikan negara. Eloknya bagi pada orang yang fokus pada projek tu sendiri. Dan janganlah mengharapkan tu je. Bila kita cerita tentang subsidi, Safi, warga asing tak ada perlu subsidi pun berjaya je dia buat. Itu kita perlu rungkai. Boleh bincangkan next time lah, tajuk lain lah. Teknologi pun boleh kita bincangkan tentang relevan ke teknologi dalam pertanian sekarang. Mungkin. Tapi nanti kan kita bincang tentang macam mana nak cantikkan sebenarnya life ataupun pengurusan orang kata dalam pertanian ni kan, dalam dan sebagainya. Dan tadi kita ada apa? 7 tadi. Kalau kita nak jadi petani yang berjaya, pertama kena ada mentor, yang kedua kena ada management, yang ketiga adalah material, yang keempat manpower, kita kena ada money and machine. Mesin dulu. Mesin pun boleh. Money dan yang terakhir Kak Safi. Kita dah lengkap ada semua tu. Yang paling penting yang menentukan berjaya ataupun tidak adalah kita perlu ada kat mana kita nak market tempat kita tu. Market. Ramai juga gini buat banyak-banyak tetapi akhirnya tak boleh nak market. Bila tak boleh nak market, gagal. Bila gagal, dia cerita kat orang, tak payahlah buat pertanian, ni tak bantu, itu tak support pada dia, dah dapat banyak dah. Sebab apa? Market tak ada. Market tak ada sebab apa? Strategi planning, strategi marketing dia tak kuat. Macam mana nak prosedur, apa variety yang pemasaran, apa variety yang pasaran nak sekarang ni dan sebagainya. Jadi berbalik pada soalan Kak Safi tadi, macam mana nak tengok macam pertanian ni seksi lah, bukan seksi lah. Bukan orang yang seksi, tapi pertanian itu pertanian tu seksi ataupun boleh menarik anak muda. Dia macam ni je Kak Safi. Pertama sekali kita kena lihat bahawa pertanian ni adalah benda yang seronok. Yang seronok. Nak kata mudah tu tak ada lah. Tapi kalau kita kata nak menarik minat lagi tu, nak tak nak, bila benda tu seronok dan menguntungkan. Ataupun tadi Kak Safi ada sebut tentang influencer, pempengaruh. Sekarang ni apa pempengaruh yang terlibat dengan pertanian tu? Yang biasa saya tengok teknologi Abu Naim. Bukan ke? Rosyamno Kak Safi. Rosyamno kan? Rosyamno. Lagi siapa lagi? Ella pun masukkan penyanyi tu. Tu boleh jadikan mentor. Kalau Kak Safi nak upgrade lah. Tadi mentor yang pertama Cik Musyid kan. Mentor kedua jumpa Kak Ella pula. Untuk penyanyi lah. Tapi saya boleh jumpa Ella Russell. Macam tu Okay, jadinya jadi kita boleh panggil Ella lah datang sini kan, Cikgu kan, kita sembang dalam podcast itu kan. Betul, boleh. Itu antara mentor-mentor yang dah berjaya buat pertanian. Economic skill dan sebagainya boleh kita ceritakan. Dan nak tak nak hari ni Kak Safi, untuk nampak pertanian ni adalah yang terbaik, yang tu kita kena libatkan teknologi. Itu sebab alhamdulillah lah rezeki. Tak terror pun saya ni, tak pakar pun, tak hebat pun, na'udzubillah lah kan. Rezeki saya lah Kak Safi. Betul. Yes, teknologis Abu Naim. Alhamdulillah Tuhan bagi yang tu. Senang kan nak dapatkan professional certificate daripada badan-badan yang MBOT tu. Lama jugalah saya apply dalam bidang agro lah. Ramai orang juga ada PS depan, ada antara di engineering dan sebagainya, tapi saya alhamdulillah di dalam agro base. Maknanya dalam pertanian saya dapat PS lah. Sebab apa saya boleh dapat tu Kak Safi? Sebabnya saya terlibat dengan teknologi. Dan saya perlu
perlu akui bahawa hari ini nak melihat pertanian itu adalah benda yang baik, benda yang bagus, benda yang memang terbaik lah, dan ianya boleh beri impak yang baik pada negara. Bila mana anak muda minat, kita kena libatkan dengan teknologi. Selain daripada influencer, daripada pemasaran yang baik, kita kena tunjukkan bahawa pertanian kita ni terlibat dengan IoT, Internet of Things, teknologi, AI, dan kita boleh terlibatkan dengan penggunaan drone dan sebagainya. So kat sini semua ada benda tu Kak Safi. Itu yang buatkan pertanian itu seksi kan? Ya, betul. Gincu boleh pakai, tak masalah. Tapi nak tarik anak muda, itulah antaranya pasaran yang stabil. Kita kena libatkan dengan teknologi, IoT, AI dan sebagainya. InsyaAllah bila kita terapkan benda tu, kita boleh pastikan bahawa pertanian dalam negara kita ni terus berkembang maju, Kak Safi. Bila pertanian kita ni berkembang maju, Kak Safi, bekalan makanan kita mencukupi. Bila mana bekalan kita mencukupi, kita tak akan adalah tajuk yang tadi tu, krisis kebuluran dan sebagainya. So itu yang membimbangkan kita hari ni. Anak muda bila tak nak buat pertanian, bila mana anak muda kita tak nak buat pertanian, yang dah berusia kita tak boleh nak salah lah. Yang muda ni perlu terlibat diri dalam pertanian. Tapi nak libat tu kena ada knowledge. Nak dapat knowledge, belajar kat UCAM. Kat UCAM semua lengkap. Kita dah develop kadang dan sebagainya lah, untuk memastikan bahawa pertanian ini adalah benda yang menguntungkan, benda yang boleh membantu negara kepada keterjaminan makanan yang lebih selamat. So mindset tu perlu kita terapkan. Betul. Macam mana nak positifkan dia, anak muda sekarang ni perlu berikan latihan, perlu berikan pendidikan, perlu menunjukkan bahawa benda tu membawa hasil yang baik. Itulah Safi. So nak menceritakan tentang pertanian, itu yang boleh kita ceritakan. Yang mana ianya melibatkan dengan aktiviti-aktiviti di ladang lah. Okey, baik. Okey, Cik Abu, bila cerita pasal mindset kan, mindset yang perlu ada pada anak muda ni kan. Ya, sebab betul. kalau kita tengok contoh macam masa kecil-kecil dulu kan, kalau cikgu tanya kat dalam kelas tu, kalau tanya nak jadi apa, tak ada seorang pun yang sebut nak jadi petani. Semua nak jadi engineer, nak jadi doktor, nak jadi cikgu paling banyak lah kan. Ya, betul. Tapi tak ada pun yang nak jadi petani. Jadi mungkin sebenarnya pendekatan ataupun ilmu tentang pertanian ni perlu diterapkan daripada peringkat sekolah lagi. Which is kalau kita melibatkan peranan kita sebagai khalifah di muka bumi Allah kan. Ya, betul. Jadi pertanian ni adalah salah satu job yang orang kata yang mulia. Betul. Jadi macam mana sebenarnya kita nak betulkan mindset anak-anak muda sekarang ni kan untuk cinta kepada pertanian, supaya pertanian ni tadi bila ramai orang involve boleh menjamin keterjaminan makanan di negara kita, Cik Abu. Baik, kalau kita menceritakan tentang mindset, macam saya cerita tadi lah Kak Safi, saya daripada kecil memang saya terlibat dengan pertanian. So hari ni pun nak tak nak, dia melalui pendidikan, melalui training dan sebagainya, libatkan mereka dalam aktiviti-aktiviti pertanian tersebut. Dan kita perlu promote bahawa pertanian ini membawakan nilai-nilai baik dalam kehidupan mereka, supaya mindset menjadi positif berkaitan dengan pertanian. Bila mana ianya ada ilmunya betul, dia akan berjaya dan automatik mindset akan baik kan. Kita tak melihat yang dulu-dulu sangat. Contoh hari ini, kalau pertanian dulu dengan pertanian sekarang amat-amat berbeza. Kalau dulu tanam untuk sara diri. Betul? Sekarang ni kita mau kepada tanaman adalah secara komersial. Bila kita tanam secara komersial atau terhad, dulu tanam untuk sara diri, terhad saja. Tanam lah. Keluarga saja. Ya, saya pun pernah bukan dipertikai, ditanyalah oleh bila saya ceritakan tentang variety benih. Cik, sebelum ni tak ada pun orang lama-lama orang tua-tua kita ni beli benih F1 lah apa. Saya kata yes, orang dulu dia tanam untuk dia makan. Jadi dia tak perlu cerita tentang F1, F2, hybrid ke apa, semua tak ada. Tapi hari ni bila kita cerita tentang pertanian, kita menceritakan tentang genetik apa nak pakai, bekalan benih apa nak pakai. Sebab benih itu penentu masa depan kita punya salah satu projek kita. Dan itu yang mindset yang perlu dibawa hari ni. Bukan mindset yang dulu main tanam je. No, kita kena tanam ikut variety yang diperlukan. Kalau dulu masih lagi tanam secara konvensional. Betul. So orang akan nampak macam lekek, pakai cangkul. No, sekarang bawa traktor sabi. Semua pakai drone. Orang ada anak muda sekarang ni pakai drone buat job untuk membaja saja. Dia dapat duit,
bawa drone saja. I see. Jadi macam tak adalah kita penat-penat buat kerja pertanian tu kan. Kita dapat bantu orang lain. Teknologi yang bantu. Ya, teknologi. Tak macam sebelum ni kan. Ya, so mindset hari ni perlu dinyatakan bahawa perlu terlibatkan dengan teknologi. Okey, lagi apa lagi yang perlu kita terapkan lagi mindset-mindset pada hari ini yang melibatkan dengan digital. Okey. Digital pun boleh memainkan peranan untuk memastikan bahawa kita punya pertanian pada hari ini dapat menarik anak muda untuk buatkan lagi pertanian. Budak-budak sekarang ni memang itulah trendnya. Benda digital ni. Dan kesedaran juga bagi orang-orang yang nak buat pertanian anak muda pada hari ini mesti mendapatkan pensijilan MyGap daripada Jabatan Pertanian. Sebab apa MyGap ni penting? MyGap ni My Good Agriculture Practice. MyGap ni pula, MyGap ni pula dia banyak sertifikat dia. Kalau untuk yang free pesticide lain, untuk yang apa orang kata, untuk yang My Aqua Gap lain, My Vet Gap lain untuk tenaga. Kalau dalam kelapa sawit MSPO, kecuali getah lah tak ada lagi persijilan. Tapi gap dia tu ada. Good Agriculture Practice macam mana nak. Jadi petani-petani sekarang ni pun jangan macam dulu main buat je. Tapi mindset pada hari ni, you buat satu benda tu mesti mendapatkan persijilan MyGap. Persijilan MyGap ni berapa? Untuk kita buat yang besar dan kita boleh ekspor keluar pula. Sekarang ni kita bergantung daripada luar. Kalau boleh mindset kita hari ni, pertanian hari ni kena ada mindset aku buat ni sehingga aku boleh ekspor aku punya dekat luar negara. Macam tu. Jadinya kena pegang lah betul-betul supaya kita boleh jadi petani yang berjaya, kita boleh menyumbang kadar makanan yang tinggi kepada dalam negara. Cik Abu, memang seronok lah kalau kita nak ceritakan kan. Saya rasa macam tak cukup masa ni kan. Tapi okey, untuk kata-kata akhir lah kan kepada anak-anak muda dekat luar sana kan, apa agaknya saranan ataupun nasihat lah Cik Abu kepada mereka ni yang nak sibukkan diri dalam aktiviti pertanian dan nak bantu negara kita untuk bantu capai keterjaminan makanan dekat negara kita. Dia Kak Safi, kalau nak tak nak, harapan saya pada hari ini, saya harap pertama sekali daripada anak muda lah, pelbagai peringkat, libatkan diri dalam pertanian. Tapi janganlah terjun jadi bidang terjun je. Cari dulu tempat-tempat belajar, sambung belajar dulu, pergi kursus, ambil kursus-kursus berjemur dan sebagainya. Jadinya anak muda hari ini tak kisahlah di peringkat yang mana-mana kan, libatkan diri dengan pertanian, sambung belajar, pergi kursus dan sebagainya. Salah satu di UCAM ni, boleh buka-buka laman web, website dan sebagainya untuk kita sambung ilmu pengetahuan berkaitan dengan pertanian. Sebab untuk kita bermula Kak Safi, mesti dengan ilmu. Betul. Jangan negatif je, kena positif kan. So kita banyak lagi boleh kita bincangkan tentang teknologi dalam pertanian, tentang mekanisasi dalam pertanian. Tadi kita dah kongsikan tip-tip dan sebagainya. Benda tu semua secara teori. Dah tahu macam mana praktikal, datang kat UCAM. Betul. Ada untuk kita belajar secara praktikal. Betul. Okay, jadinya harapan saya itu, semakin ramai anak muda yang terlibat dalam pertanian. Bila mana kita buat pertanian, kita akan menyumbang kepada sumber makanan dalam negara kita. Bila kita dapat sumbang makanan pada negara kita, maka terelaklah kita kepada tajuk kita mula tadi. Betul. Kebuluran. Kebuluran ni maksud dia adalah ketidakcukupan makanan. Betul. Ketidakcukupan makanan datang daripada mana tapi? Sumber pertanian kita. Sumber pertanian kita kan. Jadinya itu yang penting harapan saya dalam negara kita, makin ramai yang berminat dengan pertanian dengan ilmu yang betul, mengusahakan berjaya. Betul. Kalau kita tengok warga asing boleh berjaya, takkan kita tak boleh berjaya. Betul. Kak Safi, so harapan saya itulah Kak Safi yang boleh saya sharekan. Betul. Jadi ilmu tu penting. Jadi mana nak dapat ilmu tu? UCAM lah kan. Jadi UCAM ni bukan hanya menawarkan program-program yang orang kata teori saja kan Cik Abu kan. Kita ada banyak tenaga pengajar yang berpengalaman, yang you all boleh belajar secara amali, secara teori, dan pada masa yang sama setiap program yang kita tawarkan Cik Abu disuntik dengan ilmu keusahawanan. Dan sebab kita tak nak mereka ni hanya jadi job seeker, tapi boleh jadi job creator, bagi peluang pekerjaan kepada lebih ramai orang dekat luar sana. Betul. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak pada Cik Abu kerana sudi sembang-sembang berberak santai dengan saya. Jadi kalau ada anda di luar sana yang nak kita bincangkan topik-topik yang menarik, komen dekat ruang komen, kita bawakan dalam next UCAMpedia Podcast. Assalamualaikum. Okay, bye.